Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid dan guru. Hari ini saya nak kongsikan cara untuk kita buat buku scrap diari saya. Tajuk dia diari saya, iaitu aktiviti bersama keluarga. Pastikan ada nama, sekolah dan juga kelas. Okay, sebelum kita teruskan, saya nak kongsikan apa itu diari. Diari adalah catatan aktiviti harian. Apa yang kita buat dalam satu hari tersebut. Kemudian kita catatkan dan kita ambillah gambar untuk kita buat dan tampal dalam buku scrap kita ini, iaitu tentang diari saya. Yang ini kita nak buat diari saya aktiviti bersama keluarga. Jom kita layan intro video ini dulu. Okey, hai semua. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda contoh ataupun cara kita nak tulis diari untuk sekolah rendah. Okey, diari ni sesuai untuk kita buat untuk murid tahun 1, tahun 2, 3, 4, 5 dan 6. Bahan-bahan untuk buat diari ni mudah saja. Kita gunakan kertas A4. Okey, kertas A4 yang berwarna dan juga kertas A4 berwarna putih pun boleh. Okey, kita tulis ataupun kita print pada kertas berwarna. Kemudian kita tampal lah pada muka depan. Kita boleh hias sendiri ikut kreativiti. Kita carilah bahan di internet. Kemudian kita tampal. Saya gunakan ini kertas keras, kertas keras sebagai muka depan. Okey, bahan-bahan dia adalah kertas berwarna dan juga plastik keras ni sebagai cover muka surat depan dan juga belakang, dan binding. Kita binding lah supaya ia nampak kemas. Okey, tajuk dia adalah diari saya, iaitu aktiviti bersama keluarga. Diari adalah satu catatan harian. Okey, kita tengok Okey, ini contoh muka surat depan. Kita buat macam mukadimah dia, permulaan dia. Apa aktiviti bersama keluarga? Yang pertama, contoh membuat origami. Kemudian makan bersama adik, membaca Al-Quran. Ini contoh melukis dan berwarna, menonton TV, bersenam, bermain di taman. Kita tulislah pada kertas yang berwarna. Okey, kita suruh murid tu tulis pada kertas berwarna supaya cantik. Kemudian kita suruh dia gunting, kita bantu tampal. Ini kita tolong buatkan. Okey, seterusnya muka depan dia ataupun introduction. Ini keluarga saya. Letaklah gambar keluarga. Okey, ambil gambar, boleh print. Kalau tak nak print, kalau nak lukis sendiri pun boleh lukis gambar keluarga. Okey, tampal, suruh murid tu tulis dan bolehlah hias di sekeliling ni kalau nak cantik lagi. Dan seterusnya, apa dia aktivitinya? Yang pertama, hari Isnin. Okey, dimulai dengan membuat origami kapal laut. Tak kira lah origami apa. Okey, kita cari bahan panduan untuk membuat origami, dan di bawah ni tampal hasil origami tersebut. Contohnya ni kapal. Tu lukisan kapal dia. Macam-macam ada. Ni contoh sekadar contoh. Okey, hari Isnin dah. Seterusnya hari Selasa. Apa aktiviti hari Selasa tadi? Makan bersama adik. Makan bersama adik, ambil gambar makan bersama adik. Kemudian potong dan tampal pada hari Selasa. Makan bersama adik. Okey, seterusnya hari Rabu. Hari Rabu membaca Al-Quran. Walaupun kita baca Al-Quran setiap hari, tak apalah, hari Rabu kita buat, kita baca Al-Quran lebih sikit. Baca Al-Quran, ambil gambar baca Al-Quran, tampal, kemudian tulis penerangan di bawah tu. Hari Khamis pula
mewarna dan melukis. Kita boleh lukis. Suruh murid tu melukis. Bila dah lukis, boleh warna. Tak kira lah lukis apa-apa pun. Kreativiti murid tu banyak. Dan seterusnya, hari Jumaat. Hari Jumaat barulah boleh menonton TV sebab hari yang terakhir dalam minggu tersebut, sebelum hari cuti Sabtu Ahad. Okey, cari gambar menonton TV. Kemudian tulis penerangan di bawah. Menonton TV. Okey, ringkas saja. Ada gambar, ada penerangan, beberapa perkataan. Untuk murid tahun 1 tadi. Tahun 1 boleh, tahun 2 boleh. Okey, yang seterusnya hari Sabtu. Hari Sabtu buat apa? Bersenam. Bersenam. Pergilah bersenam, ambil gambar, tampal, buat penerangan di bawah. Dan yang terakhir adalah hari Ahad. Okey, di hari yang terakhir dalam satu minggu tu, iaitu bermain di taman bersama dengan adik dan juga ayah. Okey, ambil gambar, gunting gambar tersebut, tampal untuk aktiviti bermain di taman. Ini adalah contoh idea yang kita boleh letak dalam diari. Okey, dalam diari saya. Baik, yang terakhir sekali. Okey, lepas tu tamatlah diari kita. Okey, pada muka surat terakhir kita letak plastik keras ni supaya dia nampak lebih kemas. Okey, itu saja panduan untuk menulis diari saya untuk sekolah rendah. Tahun 1 boleh, tahun 2 boleh, tahun 3 sampai tahun 6. Okey, kalau tahap 2 tu kita bolehlah buat penerangan yang panjang sikit. Itu saja perkongsian saya. Saya harap sedikit sebanyak video ni boleh memberi idea dan membantu pada murid-murid yang memerlukan ataupun guru-guru yang memerlukan idea untuk membuat diari saya untuk sekolah rendah. Okey, kalau rasa bermanfaat tolong subscribe, okey, dan tekan loceng untuk video-video yang terbaru. Okey, subscribe di sini. Okey. Terima kasih. Bye.